Assalamualaikum. Hari ni aku nak review holder handphone. Nampak tak? Hujan hari ni. Ni sebelah tangan pun boleh letak. Tarik, boleh pusing. Okay, kita letak elok-elok sikit lah. Okay, macam itu. Handphonenya, ini handphonenya. Itu. Okay, boleh pusing-pusing. 360. Okay, boleh ke bawah lagi. Macam itu pun boleh. Lekat kuat. Lepas tu, macam mana ke gaya nanti? Nak lipat balik masuk. Dah lupa. Lipat masuk. Okay, kemas sikit daripada yang ini. Ini nampak bergoyang-goyang. Mula-mula beli tak goyang. Dah lama dah bergoyang-goyang. Goyang-goyang buat. Lepas tu boleh pasang benda ni. Tengok, tersangkut. Yang itu tak sangkut. Yang ni nak lipatnya macam mana? Dah lah jenuh goyang-goyang. Ok, korang kalau nak beli, boleh tekan beg kuning. Tekan kat link yang disediakan. Ok, clear. Dia bagi sekali dengan magnet. Tu magnet tu dekat situ.